Nak armrest yang selesa untuk letak tangan dan tak kacau handbrake? Ini dia guys. Ini cara pemasangan armrest Pro 2 Beza Custom Made Armrest. So, apa yang kita akan dapat dalam packaging adalah sebuah armrest punya tapak dan juga dia punya aksesoris tambahan lah. So, kalau korang beli dia datang package sekali dengan skru juga. Skru yang pendek ni ada 5 pieces dan kita akan standbykan juga skru 4 pieces untuk cantumkan bahagian atas nanti kita akan tunjukkan. Kita bagi juga sellotape, double side tape dan juga primer. So macam mana nak guna? Okay, ini bahagian kereta yang korang perlu tampalkan nantilah. Biasanya yang ni sebab aku cabut senang sikit aku nak tunjuk ke korang. And korang perlukan screwdriver. Tak kisahlah sama ada screwdriver yang biasa manual ataupun yang automatic macam ini. Dua-dua boleh pakai guys. Jadi step pertama kita kena sapukan primer yang cecair dalam botol tu kat kawasan-kawasan yang aku tunjuk ni. Yang sini, atas sini dan juga bahagian sini bahagian licin ni dan juga bahagian yang support ni pun kena sapu juga. Ni kawasan-kawasan yang kita kena tampal dengan double side tape guys. Tapi sebelum tampal dengan double side tape tu kita sapu primer dulu supaya lekatan tu akan jadi kuat dekat permukaan tu. Selepas dah sapu primer dekat kawasan tapak-tapak tu kita boleh tampalkan double side tape. So kalau korang tak tahu mana satu kawasan dia tu, kat kawasan ni yang aku akan tunjukkan double side tape korang kena tampal. Kat situ ada 2 bawah tu. Kemudian kau ambil plate yang macam gini bentuk H ni, kau just slide kan dia kat sini. Ni ada tempat dia punya macam kaki dia untuk kau slide kan. Bila slide tu yang ni kena tolak sikit ke atas yang bahagian batang H tu. Lepas tu baru lekatkan dengan double side tape yang korang dah lekatkan tadi yang kecil tu kan. So dia akan jadi melekat dengan sangat kuat lah. Dan seterusnya pula kita akan tampal yang baru iaitu dekat kawasan atas ni. Bahagian H ni tampal lagi double side tape. Bagi dia betul-betul kuat. Jadi bila dah siap dia akan jadi macam gini lah. Ini rupa double side tape yang kita dah tampal penuh. Dan juga dekat support ni pun kena tampal juga macam gini. Terjatuh pula. Ni dia. Ini dia. Korang tengok macam gini Tapi berita baiknya guys, benda ni kita dah siap tampalkan untuk first batch ni lah. Korang just terus tampal macam gini nanti. Ni cara nak masukkan kat dalam. Kalau korang dapat dalam kotak double side tape dah terus pasang, itu rezeki korang lah. Untuk first batch ni memang aku akan bagi dah siapkan tampal sekali lah. So korang tak payah pening yang tadi cara tampal tu. Just lepas ni korang nak kena tampal dekat korang punya kereta je. Jadi korang boleh tengok cara nak tampal kat kereta pun konsep yang sama. Korang kena sapukan primer supaya dia lekat juga dekat bahagian kereta korang ni. Jadi double side tape ni bila dah primer tu dah kering dalam masa 5 minit dan ke atas, korang dah boleh tampal kita punya armrest tapak custom made kita ni. Kau buka semua tu, kau tampal macam ni. Cara dia ada kaki support tu, lekat, tekan slow. Lepas tu bila dah cun tempat dia, tekan kuat-kuat. Tekan-tekan sikit. Belakang ni pun sama, jenis tapak dia gini guys. Lubang tu mesti ada dekat situ untuk support. Kira ni tapak back support lah. Ni memang dah kuat dah ni guys. Kemudian kalau korang nak pakai skru, ni ada 3, belakang 3, depan 2 lubang skru. Skru pun ada 2 jenis. Yang pendek ni untuk skrukan tapak kita tu dengan bahagian kereta korang lah. Untuk yang panjang 4 pieces untuk bahagian atas tu untuk sambung armrest yang ada sponge tempat letak tangan tu. So yang 5 pieces ni 2 depan. So korang boleh pakai screwdriver biasa ataupun screwdriver cordless lah. Cuma jangan terlalu ketat. Kalau skru jangan terlalu ketat sebab dia boleh crack guys. So agak-agak je. Kalau guna cordless tu settingkan kepada 1 ataupun 2 lah dia punya kekuatan torque tu. Macam aku buat ni 1 ataupun 2 boleh. So dia tidak terlalu ketat dan tak merosak ataupun tak crackkan lah bahagian kita punya plastik support tu. Kalau korang menggunakan screwdriver biasa, hanya menggunakan 2 jari maksimum untuk ketatkan dia guys. Okay, itu tahap keketatan yang korang perlukan lah. Selepas semua skru korang dah pasang, masukkan korang punya armrest aftermarket yang korang dah beli dekat link yang kita bagi ataupun korang dah ada dekat rumah tu pun boleh pakai guys. But 80% daripada aftermarket punya brand boleh masuk. So ini je dah siap Beza armrest custom.